Salam geng, racun kali ni kita ada Oppo Find X9, siri flagship terbaru daripada Oppo yang mana datang dengan kamera Hasselblad baru, chip 3nm, bateri 7000 mAh dan skrin paling terang yang Oppo pernah hasilkan. Yang ni bukan just another flagship, tapi phone yang tunjuk Oppo ni dah sampai tahap yang memang serius tau. So, kalau korang dah bersedia, jom kita mula racun sekarang. Kalau kita cakap pasal rekaan ni, Oppo biasanya diorang memang serius lah part ni. Find X9 ni datang dengan badan senipis 7.99mm. Tapi bila genggam ni memang rasa solid dan juga premium. Bahagian belakang ni nampak clean, kamera disusun kemas kat bahagian bocor kiri dan kedudukan ni bagi saya bukan sekadar untuk gaya. Bila pegang tu terasa okey lah, even dalam keadaan menegak atau melintang, jari tak senang nak ganggu langsung dekat bahagian kamera. Small detail, tapi inilah bezanya flagship Oppo ni tau. Satu perubahan baru yang ada dekat body fizikal kali ni, ada button snap key, butang khas yang korang boleh ubah fungsi ikut cita rasa. Nak jadikan shortcut untuk kamera, rakam suara, tukar mode snap atau buka fungsi AI Mind Space. Semua boleh lah. Dan yang paling gila, Find X9 ni pula dia ada 3 tahap kalis air dan debu. IP66, IP68 dan juga IP69. Maksud dia kan bukan sekadar tanpa percikan air je, tapi mampu lawan air tekanan tinggi dan suhu panas. So, kalau phone lain risau hujan, yang ni boleh survive water jet tau. Untuk pilihan warna pun menarik, dia ada titanium grey, space black dan juga velvet red yang memang nampak mewah dengan kemasan matte dan juga tekstur premium. Masuk bab skrin pula kan, yang ni antara display paling cun yang Oppo pernah hasilkan pada saiz phone 66 inci. Panel AMOLED 6.59 inci dia datang dengan bezel ultra symmetrical 1.15mm dan bila tengok video tu memang rasa macam skrin dia terapung tau. Brightness tu pula boleh cecah 3600 nits, HDR Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid semua ada. So kalau bawah matahari tu pun still jelas. Yang best dia guna PWM dimming 3840Hz. Maksud dia kurang silau dan lebih selesa lah untuk mata waktu malam. Minimum brightness dia cuma 1 nit je tau. So memang sesuai untuk yang scroll phone ni sebelum tidur. Dan sistem 3D ultrasonic fingerprint scanner yang ada dekat model ni katanya 35% lebih laju dan juga 33% lebih tepat. So kalau nak unlock dalam apa jua keadaan pun, termasuk bila jari basah pun tak ada masalah. Satu fungsi rare dekat model ni, dia ada vehicle motion alert tau. Bila guna phone dalam kereta, dia akan bagi isyarat visual lembut dekat tepi skrin untuk kurangkan rasa pening ataupun mabuk. Inovasi kecil tapi sangat-sangat membantu untuk yang memerlukan. Kita masuk part utama, ada dekat bahagian kamera. Semestinya dia pakai Hasselblad Master Camera System. Setup 4 kamera ni memang sangat-sangat hardcore lah. Main kamera 50MP, pakai sensor Sony always-T808, sensor besar dengan aperture f1.6 plus OIS. Lepas tu ada juga telefoto 50MP, pakai sensor Sony juga, periscope triple prism 3 kali optical, 6 kali lossless dan juga max boleh pergi 120 kali. Ada juga ultra wide 50MP, dia pakai sensor ISOCELL JN5 tau dengan autofocus. Dan yang unik tu kan, dia ada true color camera, sistem spectrum khas 9 channel yang baca warna sebenar dekat setiap zone image tau. Untuk tona warna paling tepat walaupun bawah neon ataupun lampu kopi lah katanya. Sistem ni pula kan, diorang gerakkan oleh Lumo Image Engine tau. Teknologi computational photography terbaru Oppo yang mana dia guna AI untuk kurangkan noise, tingkatkan dynamic range dan hasilkan gambar yang nampak semula jadi, bukan overexpose. Dan satu benda lagi yang padu dekat sini, Find X9 yang pertama dekat dalam dunia katanya yang ambil gambar 50MP penuh secara default. Biasanya macam kita tahu phone lain ni dia cuma output 12MP sebab pixel binning, tapi yang ni terus simpan 8K level clarity dalam setiap shot korang. Nak gambar bergerak pun boleh, dia ada 4K motion photo, boleh rakam gambar plus video pendek serentak dalam resolusi 4K. So korang boleh pilih je mana-mana frame dari klip tu jadi foto ultra clear. Kalau korang suka video pula, semua kamera depan dan belakang boleh rakam 4K 60fps Dolby Vision HDR dan kamera utama boleh rakam boleh pergi sampai 4K 120fps dengan lock profile untuk creator. Untuk konten pro, dia siap ada ACES Certified Color Grading dan load preview live tau. Terus nampak warna sebenar masa korang rakam. Tak cukup lagi dengan tu, dia juga ada stage mode untuk rakam konsert, 4 mic sound focus untuk audio yang jelas dan master mode dengan kawalan manual penuh ala kamera Hasselblad X2D tau. Dan kalau korang nak retro look kan, korang juga boleh aktifkan CCD effect tau. Lampu flash 2 kali yang hasilkan gaya kamera digital awal tahun 2000 macam tu. Siap ada 6 mode film simulation termasuk cold flash dan juga warm flash. Dekat bahagian prestasi pula, Oppo decide untuk pilih chip baru daripada MediaTek, Dimensity 9500
100%. Bina atas proses TSMC 3nm, chip ni pun bukan main-main, 4.21 GHz Ultra Core dengan GPU ARM G1 Ultra dan NPU dipakai generasi ke-9 tau. Prestasi CPU katanya naik 32%, GPU pula naik 33% dan efisiensi tenaga pun meningkat lebih 50% dari generasi sebelum ni. Satu lagi kan, dengan Oppo Trinity Engine, phone ni tahu tau bila nak boost kuasa dan bila nak jimat bateri. Hasilnya, game berat akan 4K atau multitask semua smooth tanpa thermal throttle. Sistem penyejukan baru dia pun besar gila tau, 32,000 mm persegi vapor chamber dengan mesh stainless steel 0.02 mm. Siap cover lagi dekat bahagian kamera supaya tak cepat panas masa shoot lama. Yang mana untuk buktikan kestabilan suhu dia, macam biasa soon saya akan buat dedicated video gaming test dan dalam video tu kita akan tahu macam mana tahap penyejukan dia. Korang standby je. Kalau korang perasan kan, trend phone China sekarang ni, diorang akan sumbat bateri kapasiti yang besar-besar tau dekat phone-phone diorang dan lagi phone flagship, yang mana tak terkecuali dekat Oppo Find X9 ni. Dapat bateri 7025 mAh dan pakai teknologi terbaru silikon karbon generasi ketiga. Katanya mampu tahan hingga 80% kapasiti even lepas 5 tahun penggunaan. Dan dengan single charge ni memang boleh survive seharian lebih lah. Kalau light usage tu 2 hari pun tak ada masalah. Untuk charge semula pun memang laju. Ada 80W super volt berwire, 50W AirVolt wireless dan 10W reverse charging. Dalam masa 10 minit je korang charge, dah boleh pakai untuk separuh hari tau. Dari segi connectivity ni kan, dia juga support Wi-Fi 7, ada Bluetooth 6.0, NFC dan sistem AI link boost dengan chip RF sendiri tau. Dia juga ada 360 darjah antena untuk pastikan signal kuat walau dalam lift ataupun basement. So korang boleh lah nak scroll TikTok ataupun share file WhatsApp tanpa delay. Oh ya, untuk software kan, Find X9 ni dia running ColorOS 16 berasaskan Android 16 versi terbaru yang dah di-inject dengan elemen AI Mindspace. Sistem AI yang boleh bantu urus nota, tangkap info dari skrin sampai buat ringkasan automatik ikut konteks tau. Dan macam flagship lain daripada Oppo sekarang, yang mana diorang janjikan 4 tahun update sistem dan 5 tahun untuk patch keselamatan. So, rasanya sampai sini dulu video kita untuk kali ni. So, apa pendapat korang? Adakah berbaloi untuk kita upgrade kepada model terbaru daripada Oppo ni, Oppo X9, ataupun boleh stay je dekat previous model? Yang mana dari segi harga, masa video ni dirakam, saya belum ada harga lagi. Tapi masa video ni diupload ni, saya rasa korang pun dah tahu harga dia sebab dah official dekat pasaran kita. Bagi saya, Oppo Find X9 ni dia bukan sekadar sedap mata memandang lah, tapi satu package flagship yang betul-betul matang daripada Oppo. Rekaan pun premium, skrin pun cemerlang, kamera Hasselblad yang next level, chip 3nm berkuasa dan bateri yang bagi saya padulah boleh tahan bertahun-tahun kan. Kalau korang nak phone Android yang rasa solid, tahan lasak dan serius untuk kamera, yang ni antara pilihan terbaik untuk tahun 2025. So, rasanya sampai sini dulu video kita untuk kali ni. Kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan juga subscribe. Jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum dan stay tuned.